Ibu bapa sanggup berkorban demi kebahagiaan anak, tapi tidak semua pengorbanan berakhir manis. Seorang wanita mendedahkan menantu lelaki abangnya mengambil kesempatan terhadap keluarga mentua. Abangnya membeli kereta untuk anak perempuan mereka supaya mudah pergi kerja selepas habis ijazah, tetapi anak itu mahu berkahwin awal dan ikut cakap suami tidak bekerja. Akibatnya, kereta itu digunakan oleh menantu lelaki. Lebih mengecewakan, menantu itu menghalau penyewa di rumah sewa milik abangnya supaya boleh tinggal percuma. Wang hasil sewa adalah satu-satunya pendapatan abangnya yang tiada pencen, sementara menantu pula jenis lompat kerja mudah berhenti walaupun sudah ada 2 anak. Wanita itu sedih melihat pengorbanan abangnya sejak muda dengan menyara anak, menyimpan ASB untuk pendidikan, beli laptop, ulang-alik hantar anak. Namun selepas tamat belajar, anak enggan bekerja, bergantung kepada suami bergaji rendah dan tidak stabil sambil ambil kesempatan pada mentua. Setiap kali keluar makan, menantu itu juga ikut serta dan pesan makanan lebih banyak. Netizen berpendapat ramai menantu mengambil kesempatan terhadap kebaikan mentua dan menasihati anak-anak supaya jangan berhenti kerja kerana masa depan tidak menentu.